Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Speaker, saya ingin mengambil bahagian dalam membahaskan rang undang-undang yang pertama, iaitu enactment perbekalan tambahan yang pertama 2004 tahun 2004, enactment perbekalan tambahan yang pertama. Yang berhormat Datuk Speaker, pada tahun 1990 yang lalu apabila diadakan pilihan raya umum, maka saya ada terbaca dalam akhbar apabila pada ketika itu calon-calon Barisan Nasional seluruh Kelantan kalah, dan tentunya berasa sedikit duka cita. Dan kebetulannya calon-calon PAS 39 semuanya, tak silap saya, semuanya menang. Tentunya merasa suka cita dan gembira. Termasuklah yang amat berhormat Datuk Menteri Besar sendiri. Pada ketika itu, yang amat berhormat Datuk Menteri Besar barangkali oleh kerana terlalu gembira, maka dia mengatakan bahawa menangnya kerajaan PAS pada ketika itu kerana turunnya malaikat daripada langit menolong PAS sehingga semuanya menang, dan kita daripada calon Barisan Nasional semuanya kalah. Dalam pilihan raya yang lalu, sekali lagi Barisan Nasional kecundang kerana kalah 2 kerusi, dan sekali lagi PAS merasa bersuka cita. Dan saya tengok gara-gara percakapan wakil rakyatnya dalam Dewan ini pun menggambarkan seseolah sukacitanya kerana menang boleh merintah walaupun 2 kerusi. Kalau dulu malaikat daripada langit turun semuanya tolong PAS, baru-baru ni barangkali malaikat daripada langit turun juga, sebahagiannya tolong PAS, dan sebahagian yang lainnya tak ramai lah, barangkali kurang sikit, dia tolong Barisan Nasional. Tapi ulasan ni tidak dibuat oleh yang amat berhormat Datuk Menteri Besar. Saya teringin untuk mendengarnya. Yang kedua, Yang berhormat, kelaburan bangun. Kelaburan bangun untuk minta jalan. Nanti dulu, tak habis lagi poin. Dia tak bagi jalan. Tak bagi jalan lagi. Selepas pilihan raya umum baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, saya terbaca dalam akhbar, beliau menyatakan bahawa beliau memohon maaf pada seluruh rakyat negeri Kelantan. Saya tak pernah dengar sebelum ini Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar memohon maaf. Selepas pilihan raya baru ni, setelah memerintah lebih kurang 14 tahun, maka Yang Berhormat Datuk Menteri Besar memohon maaf pada seluruh rakyat Kelantan. Bila saya baca surat khabar tu, saya rasa terkejut Yang Amat Berhormat Datuk Yang Berhormat Datuk Speaker, saya terkejut. Atas isu apakah sampai ke peringkat begini? Apabila kalah, apabila menang tetapi dengan majoriti yang begitu kurang, dia terus memohon maaf kepada seluruh rakyat Kelantan. Saya pun teringatlah, adakah ini atas isu tanah yang disalahguna kuasakan umpamanya? Adakah ini di bawah isu-isu yang lain? Yang berhormat Bukit Tuku sila duduk dulu. Yang berhormat Bukit Tuku sila duduk dulu. Ya, point of order. Peraturan 46.6. 46.6 menyebut bahawa tiap-tiap ahli hendaklah menumpukan pandangan-pandangannya kepada perkara yang sedang dirunding. Sila teruskan dan saya akan menilai dari masa ke semasa. Terima kasih kerana beri teguran. Saya nak masuk kepada perkara yang dirunding tadi, tapi saya tengok Yang Berhormat yang pertama tadi daripada mana, Pasir Putih tadi? Ini yang satu lagi yang dulu cakap dulu tu daripada Limbungan. Jadi dia tu
pendahuluan tu lama. Jadi saya nak bagi sedikit pendahuluan. Baru Ya. ada dah. Boleh? Sila teruskan. Jadi, hari ini kita sekali lagi, rakyat Kelantan masih lagi terpedaya, terpengaruh dengan berbagai cara yang dilakukan oleh kepimpinan PAS Kelantan sehingga kerajaannya boleh menang sekali lagi. Tapi harus diingat, yang menang bukan selama-lamanya dia akan menang. Yang kalah bukan selama-lamanya dia akan kalah. Tapi yang pentingnya sama ada yang menang ataupun yang kalah. Untuk penjelasan. Ialah yang menang ataupun yang kalah, yang pentingnya ialah sejauh mana kerajaan yang memerintah negeri ini boleh memberi pembelaan yang maksimal untuk faedah dan kepentingan rakyat. Ya Muhammad Meranti bangun. Saya nak bucak dulu. Lepas ni boleh yang Muhammad mati. Temannya sedap. Ya Muhammad. Tak ada hak. Dia tak bagi jalan. Selalu. Boleh. Saya pun nak bagi. Nanti nak masuk hak yang Muhammad mati. Boleh lah lepas ni. Sila teruskan. Tadi yang Muhammad yang pertama daripada Limongan tadi dia berucap. Dia sebut perkataan membangun bersama Islam. Kemudian seseolah dia tidak begitu seronok menggunakan Islam hadari yang dibawa oleh kepimpinan kerajaan pusat sekarang. Sebenarnya saya nampak semacam satu ketidakfahaman atau satu kekeliruan. Membangun bersama Islam, ini dasar kerajaan negeri. Islam hadari yang disebut oleh kerajaan pusat itu ialah maju bersama Islam. Tetapi apabila Ya Muhammad daripada Limongan membuat ulasan, dia sangat bersetuju. Ya Muhammad Meranti bangun lagi. Ya. Dan Pekalan Pasir bangun. Dua-dua. Saya tak bagi jalan lagi. Ya Muhammad buku tak bagi jalan. Dia tak bagi jalan. Minta penjelasan. Ya. Dia tak bagi jalan, itu hak dia. Jadi dia berucap seseolah dia bercakap untuk membangunkan rakyat. Dia bercakap untuk menolongkan rakyat, membangun bersama Islam. Tetapi apabila kita melihat peruntukan yang diluluskan oleh kerajaan negeri dalam peruntukan tahun 2004 seperti yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, berjumlah sebanyak 8,410,000. Ini peruntukan pembangunan sebagaimana yang ada dalam kertas ini. 8 juta untuk kita bercakap soal membangun bersama Islam untuk seluruh rakyat Kelantan. Saya rasa ini adalah peruntukan yang terlalu kecil. Bagaimana peruntukan yang sebanyak ini untuk membangunkan rakyat Kelantan, membangun bersama Islam? Kita bercakap boleh, nak suruh rakyat dengar sedap boleh. Tapi kita nak praktik memang tak boleh. Inilah sebuah kerajaan negeri yang terlalu lemah. Kalau nak dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan negeri yang lain yang diperintah oleh Barisan Nasional di seluruh Malaysia kita. Demikian juga pada hari ini. Ya Muhammad. Tak penjelasan. Ya Muhammad kelaburan dengan Meranti bangun. Duduk. Saya tak mau bagi jalan. Biar dia dengar dulu. Saya nak isi dalam telinga dia. Dia tak mau bagi jalan. Kena tunjuk gentleman sikit. Lepas ni saya bagi. Dan Saya nak penuh dalam telinga dua-dua yang berhormat ni dulu. Lepas ni dia bagi insya-Allah. Dengar dulu. Jadi hari ini pun peruntukan Saya dengar yang tambahan. berhormat lain korang pendengar. Peruntukan tambahan yang dipohon adalah 2.7 juta. Kalau pegawai-pegawai kerajaan di Kelantan ni dengar pun memalukan. Sikitnya peruntukan tambahan untuk membangun bersama Islam di seluruh negeri Kelantan. Tak terasa malu kau wahai wakil rakyat kerajaan? Sikit sangat ni. Kalaulah Barisan Nasional memerintah Kelantan baru-baru ni, Barisan Nasional menang baru-baru ni, tentu peruntukan tambahan ni boleh dibuat dengan lebih banyak lagi. Dan peruntukan pembangunan untuk kepentingan rakyat di seluruh negeri Kelantan ni tentu dapat diperuntukkan dengan lebih banyak lagi demi kesejahteraan Islam hadari yang kita bawa daripada kerajaan. Ya Muhammad, Limbungan dengan Meranti Kemuni dengan Meranti bangun. Sebenarnya dia bangun tu pasal masuk dalam telinga dia tu, saya nak suruh dia duduk.
Saya nak isi dah telinga dia. Biar penuh hari ni. Ya, Lepas tu awak buat balik. Saya tak bagi. Lepas ni awak bangun Dia tak bagi jalan pula. Ya berhormat lain ya, tak dengar. Saya dengar. Dia tak bagi jalan. Sila duduk. Yang Muhammad Datuk Speaker. Cuba kita bayangkan. Kalau Barisan Asnaf merintah bahawa ni tidak 8,410,000 peruntukan pembangunan. Ni kecil sikit. Lalu seorang wakil rakyat tadi bangun cakap membandingkan peruntukan tambahan sebanyak 17 juta lebih itu dibandingkan dengan 10 bilion. 10 bilion yang peruntukan tambahan di parlimen. Tak payah buat pembandingan macam itulah. Tak malu ke peruntukan pembangunan sebanyak ini untuk kononnya membangun bersama Islam. Kalau saya malu. Saya nak beritahu. Bila kita memerintah negeri, tak kira lah siapa memerintah, parti mana memerintah. Yang pentingnya ialah kesan di sebalik kita memerintah negeri tersebut. Kesan di sebalik kita memerintah negeri tersebut. Kita tak perlu mencerita soal sejarah Nabi macam ni, soal sejarah khalifah macam ni. Tetapi kita tidak melaksanakan apa yang kita kata. Kita cuma beritahu cerita Nabi bagus, cerita khalifah bagus. Itulah yang kita dengar waktu ambil ayat tu, waktu ambil ayat ni. Waktu keluar ayat tu, ayat ni. Tapi dari segi pelaksanaannya, abuk pun tak ada. Kita boleh namakan Bandar Siti Khadijah. Tapi apa ada dalam Bandar Siti Khadijah? Tak ada apa juga. Tak penjelasan. Pasar. Pasar Siti Khadijah. Kedah. Biar khabar. Salah tu bahasa dia. Sikit-sikit tu bahasa dia. Minta penjelasan dia takut. Tu pun duit kerajaan persekutuan tu. Takut siapa pula minta penjelasan. Duduklah saya tak bagi lagi. Dia tak bagi. Ada juga wakil rakyat menakut. Nah. Jadi dalam hal ni, Dia terlepas. kalau kita nak bercakap pasal membangun bersama Islam, biar padan dengan hak kita kecek tu dengan hak kita buat. Saya teringat satu hadis dia yang berbunyi, kalau saya silap baca pun boleh. Yang amat berhormat Tuan Guru betul lah. Sebab saya pun bukan mahir sangat, tapi saya ingat satu hadis yang berbunyi dengan izin yang berhormat Tuan Speaker, Datuk Speaker. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin, fayamutu wa huwa rasulullahu illa haramallahu alaihi al-jannah." Sesiapa daripada pemerintah yang memerintah rakyat muslimin, tiba-tiba dia mati dalam keadaan menipu. Tak tahulah sama ada ahli kerajaan akan menipu atau ahli pemakai menipu. Tapi orang yang menipu tu dia berasa Allah mengharamkannya daripada memasuki syurga. Jadi saya tak mahu kalau ada orang yang bercakap, kuat-kuat sangat bercakap, tapi buat tak buat. Bercakap slogannya membangun sama Islam. Gitulah beginilah, tapi yang dibuatnya lain. Rakyat akhirnya tertipu, terpedaya. Mari pilihan raya, rakyat undi. Tapi bukanlah seluruh rakyat suka sangat sebenarnya. Kalau rakyat suka sangat, kita kalah teruk lagi baru ni. Barisan Asnaf kalah teruk lagi. Tapi tak ada arah lah. Nasib baik lagi kerajaan Epah Kelantan. Jadi saya ucap tahniah lah. Tapi hak sekali lagi ni dia kalah lah. Dia kalah dah sekali lagi insyaAllah. Dia duduk beragah sangat lah. Jadi saya nak sebut mengenai peruntukan tambahan apa semua sekali ni. Saya lihat di sini jumlah peruntukan yang diluluskan pada tahun 2004 yang lalu ialah 53,265,500 ringgit. Hari ini yang Mak Berhormat Datuk Menteri Besar bentangkan untuk kelulusan sebanyak 17,659,530 ringgit. Iaitu bila saya kira peruntukan tambahan ini berjumlah 1/3 daripada keseluruhan peruntukan yang diluluskan pada tahun 2004. Tak boleh nak jangka ke? Tak boleh nak jangka ke berapa peruntukan yang akan dibelanjakan pada tahun ini sehingga terpaksa dibawa dalam dewan, jumlah perbezaan yang begitu ketara sekali. Sebab itu saya tidak yakin dan saya melihat bahawa pentadbiran seperti ini adalah
suatu pentadbiran yang lemah dan kacau. Kalau tak lemah, takkanlah tambahan nasi tambah dengan nasi sepinggan, nasi tambah ni hok tambah 2 pinggan, hok makan itu sepinggan. Umpama. Jadi macam ni satu benda yang dibentangkan dalam Dewan Negeri. Jadi menunjukkan Dewan Negeri yang pihak kerajaan yang begitu lemah. Dan kalau kita perhatikan secara detail satu persatu, ada hak bertambah ni melebihi daripada yang dibajet. Umpama cuba tengok B02 21000 perbelanjaan perjalanan dan sara hidup. Anggaran peruntukan tahun 2004 ialah RM140,000. Kemudian peruntukan tambahan sebanyak RM250,000. Besar serami pada umum. Apakah tak fikir waktu membuat bajet tu sehingga yang tambah ni melebihi berganda daripada yang diperuntukkan? Yang Muhammad Meranti bangun lagi. Saya tak bagi lagi. Takut lagi dia. Tak payah bangunlah dia. Nah, demikian juga kalau kita tengok B04 perkhidmatan sebuah nikah. Gaji dan upahan. Peruntukan RM140,000. Yang tambahnya sebanyak RM1 juta. Demikian juga perhubungan dan utiliti. Peruntukan RM93,600. Yang tambahnya RM700,000. Melebihi daripada yang diperuntukkan, yang diperuntukkan. Jadi saya pun tak faham mengapa perkara macam ni boleh berlaku begitu berbeza sekali. Dan saya nak minta penjelasan supaya perkara ni dapat dijelaskan dengan sebaik-baiknya supaya kita semua faham apa yang sedang berlaku. Dan saya tertarik juga apabila ada yang berhormat daripada mana tahulah kata tadi keuangan kerajaan negeri ini cukup terhad. Inilah jawapan yang selalu diberi apabila wakil-wakil rakyat daripada kerajaan turun ke kampung-kampung. Rakyat tanya, lalu dia jawab, tidak ada peruntukan ataupun peruntukan terhad. Kalau peruntukan terhad, tidak ada peruntukan, tak boleh kau tubuh jawatan kuasa bagaimana mencari sumber keuangan di negeri Kelantan ini? Ya Muhammad, Bukit Tuku duduk dulu. Yang Muhammad Meranti point of order. Nombor berapa? 461. Tiap-tiap ahli kecuali speaker, ahli yang menjadi pengetua dewan dan mesti hendaklah berdiri apabila bercakap dan hendaklah menghalakan pandangan-pandangan kepada speaker. Jadi jangan tengok pada Meranti, tengok pada saya. Terima kasihlah Meranti dah. Terima kasih. Jadi apabila dia sebut keuangan cukup terhad, keuangan cukup terhad. Jadi dia patut memikirkan bagaimana mencari sumber keuangan. Kalau dia gagal mencari sumber keuangan, buat apa lagi dia nak memerintah negeri Kelantan? Ya, bagi ke orang yang tahu mencari sumber keuangan lah. Yang ia nak merintah lagi nak cari sumber keuangan itu tak erti, harap nak cari dengan kerajaan pusat, buat apa? Kalau dah kita mengaku dah kita tak tahu nak cari sumber keuangan, letak jawatan sajalah beri kepada kerajaan Barisan Senang merintah Kelantan. Ya Muhammad, 3 ahli Muhammad bangun. Perkara pasir, saya tak bagi jalan, saya nak suruh dengar. Dia tak bagi jalan. Tak bagi jalan, saya tak boleh. Semua sekali dia tak bagi jalan. Kedua saya. Takut kita mau. Saya ni. Hamba tak aji jumpa lagi baru mak laju ni. Tak apa. Duduk. Dia tak bagi jalan. Pertama kali dalam dewan. Sila ya Muhammad. Yang Muhammad Datuk Speaker, saya ni biasa dah duduk dalam Sila dewan teruskan. ni. Sila teruskan ucapan. Saya duduk dah dalam dewan ni dulu sebelum tahun 90. Aku ni dah kepala. Jadi ni saya nak sambung balik lah ni. Jadi bila sambung balik ni, saya nak bucak dulu dah, saya malah bagi ke nak tanya-tanya ni. Jadi oleh kerana kerajaan negeri ni sekarang ni sebuah kerajaan negeri yang lemah. Dan saya duduk tengok tu pun yang amat berhormat Datuk Menteri Besar kita ni dah lama dah jadi Menteri Besar. Dan saya dengar ura-ura baru ni
Dia pun sebenarnya nak berhenti dah. Keadaan kesihatan dia pun tak begitu sihat. Jadi dia pun nak berhenti dah. Sila duduk kejap. Point of order. Sila duduk kejap. Okey. 46:13. Seseorang ahli dilarang menyindir. Ahli-ahli yang lain mempunyai tujuan yang serong, membuat tuduhan terhadap peribadi ahli yang lain, menggunakan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, menimbulkan soal-soal peribadi. Sila Muhammad teruskan dan sila awasi kau-kau kenal. Okey, terima kasih. Saya merasakan perkara itu tidak peribadi lagi sebenarnya sebab itu soal kerajaan. Jadi kalau dah rasa tak boleh tadbir, saya ingat bolehlah kalau nak ganti dengan orang lain supaya negeri Kelantan ni tak apa juga, tak apa di bawah PAS juga pun, tapi maknanya ditadbir oleh orang yang betul-betul boleh memajukan untuk kepentingan rakyat di negeri Kelantan kita. Hak muda ramai duduk gelepar duduk nak. Saya berasa tertawa dah apabila tawa dalam hati. Apabila ada orang bercakap, kononnya kerajaan sekarang ni, kerajaan negeri sekarang ni ialah sebuah kerajaan yang amanah. Kononnya sebuah kerajaan yang dekat dengan Islam. Amanah, jujur. Dah. Saya rasa tak apalah kalau nak kata amanah itu pulang lah. Sebab kalau bubuh dalam baku bolehlah nak akak sendiri pun nak kata amanah kau jujur kau boleh belakang lah, boleh kata lah. Tak boleh betul. Cuma apabila saya pergi di tempat saya ada satu projek perumahan. Nama projek ni ialah Akta City di Kota Panjang. Saya mendapat maklum kononnya telah dirunding dengan kerajaan negeri dan telah diluluskan tapak tanah itu lebih kurang 400 hektar di tepi jalan. Tanah tersebut telah dimajukan kononnya untuk membuat banyak perumahan dengan kemudahan sekolah dan sebagainya, masjid dan sebagainya. Buatlah naik signboard yang besar-besar sebelum pilihan raya baru ni. Tapi cerdik exco PAS kita bila dipanggil pergi, saya dengar cerita, dia tak pergi. Sebab dia pergi Medan bakal ditakut projek ni gagal. Jadi apabila berlaku keadaan demikian hari ini, kita dapati projek itu nampak seperti tergendala yang Muhammad Datuk Speaker. Rancangan ni besar, Akta City. Nampak macam tergendala sekarang. Rakyat menaruhkan harapan tinggi. Kita daripada Barisan Nasional pun nak tengok tempat kita ni membangun sungguh, membangun. Tetapi apa yang terjadi ialah ianya nampak seperti terbengkalai dan tidak ada apa-apa benar. Ada lagi penyakit macam ni baru ya. Dulu ada dah penyakit macam ni. Bawa yang dulu yang Maha Mulia Sultan Kelantan pergi ke Lebuh Raya di Lubuk Jong, kononnya nak merasmikan tapak tanah perindustrian di situ juga gagal. Hidup segan mati mau. Sama juga projek besar Kampung Sirih lah, projek besar di Kuala Kerai lah, projek besar rasmi jabatan lah kalau dulu-dulu. Hak baru ni pun amal lagi. Saya rasa sedih lah kalau kerajaan negeri yang cakap membangun bersama Islam macam mana? Macam ni. Bercakap soal amanah macam mana? Macam ni. Rakyat duduk tengok apa yang sebuah kerajaan Islam yang amanah yang nak buat untuk kepentingan rakyat yang berlaku macam ni. Sebab itulah baru ni dia orang kata dekat-dekat dah. Dekat-dekat nak jatuh lah. Dekat-dekat nak jatuh. Tapi insya-Allah dah. Saya nampak bahawa hari ini pun kerajaan negeri Kelantan ni menjadi lebih lemah lagi. Dan kalau kita tengok di bandar Kota Baru, hari ini bila naik saja bangunan baru, umpamanya naik bangunan baru di depan hotel apa tu? Renaissance. Dekat dengan hotel Renaissance, naik bangunan baru. Lepas tu kita tengok pula di dekat dengan Jalan Hamzah tu, naik bangunan baru. Hari ini rakyat tertanya-tanya, saya kat mana sebenarnya yang menaikkan bangunan ni? Ada juga rakyat kata, dan ini bolehlah pihak kerajaan memberi jawapan dalam Dewan Yang Mulia ini. Rakyat kata
bangunan ini ada hubung kait di antara kerajaan negeri dengan syarikat tertentu yang sahamnya besar kepunyaan orang bukan Melayu. Kepunyaan orang Cina. Katalah, saya pun tak tahu juga, saya bukan cek sangat benda ni. Tapi rakyat tanya. Saya memerlukan penjelasan daripada Dewan Yang Mulia ini. Kalaulah membangun bersama Islam, kalau benar, kalau benar, saya rakyat dia, okay, saya tak bagi, awak tak reti ke? Saya reti. Apa awak tak bagi? Saya tak bagi dah, saya tak saya bagi. Ada peruntukan, mana baca peruntukan, boleh tak bagi? Bagi. Ya Muhammad, Datuk Speaker. Sekejap. Ada peruntukan, saya tak. Saya betul, saya setuju. Bagi tak bagi jalan ini Ha. hak pada ahli yang sedang berucap. Saya pun tahu sebab tu saya minta. Soal dia tak bagi, saya minta pula. Tu saya tak bagi pula. Dia tak apa. bagi. Ya awak tanya, tahu awak berasa senang. Tak apa, tak terima, apa. Tidak. Coba awak beri baru saya boleh tanya. Saya tak ada tanya lagi. Nak sengaja. Beri tanya. Dia kata sudah dia tak bagi. Tak apalah. Tak Sila, Ya Berhormat. Lepas ni saya minta pula. Saya jadi speaker pula. Yang Berhormat Hak saya minta. Hak awak tolak tak ada masalah. Yang Berhormat Bukit Tuku, sila teruskan ucapan. Kita dah agak lewat. Jadi benda-benda macam ni janganlah menimbulkan keraguan di kalangan rakyat. Rakyat duk tengok pembangunan, membangun bersama Islam. Tapi dalam hati rakyat, membangun bersama Islam yang diambil kesempatan oleh orang bukan Islam seperti pelaksanaan rumah-rumah seperti ini, sudah tentu rakyat akan merasa kecewa di bawah pentadbiran macam ni. Kaum med tu, Cawanis tu lah kata. Ya Berhormat, sila teruskan. Tuan tak dengar? Sila teruskan. Jadi saya rasa setakat tu dululah. Jadi terima kasih banyak kerana diberi peluang. Lepas ni jadi insyaAllah kalau ada peluang kita akan menyampaikan lagi lah poin-poin untuk. Ya Berhormat nanti nak apa ni? Anda ucap sila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Saya mulanya tidak berniat untuk berucap, tapi oleh kerana saya nak tanya tidak diberi peluang, maka saya terpaksa sebut dalam ucapan saya. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan negeri yang berjaya mengekalkan kuasa pemerintahan walaupun dengan simple majority. Dan saya mengucapkan takziah kepada UMNO Kelantan walaupun ia isytihar 26 menang tapi tak boleh meretah juga. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya bersetuju dengan enakmen perbekalan tambahan di mana walaupun dianggap kecil, kita negeri miskin, tetapi inilah hakikat yang perlu diakui oleh semua pihak, bahawa kita sebuah kerajaan negeri, bukan kerajaan persekutuan, dan membangunkan negeri ini perlu kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, di mana kita semua pikul amanah. Duit yang kerajaan negeri cari ini juga duit rakyat, yang kerajaan pusat cari juga duit rakyat. Jadi tak perlulah ahli-ahli yang berhormat mengungkitkan masalah buat jalan, buat masjid dan sebagainya, kerana ini amanah. Dan kita sedar, walau kata malulah peruntukan pembangunan sikit, kita nak melakah ni biar ikut keluasan sarung kain yang kita pakai. Kalau kita lakah lebih pada luas sarung kain yang kita pakai, kain cari kita pun sembah. Walau bagaimanapun kita dapat mentadbir dengan baik. Dan sekarang ini dah masuk kita penggalian keempat. Orang kata kita lemah. Tak apa, lemah pun kita masih boleh mengekalkan kuasa pemerintahan. Walaupun kita lihat pihak lawan kita menggunakan berbagai-bagai taktik, termasuklah menekan golongan yang termiskin yang saya jelaskan tadi, dan saya boleh mengemukakan bukti ketua bahagian mana yang mengarahkan supaya penghulu PPN jangan tanda tangan. Berhormat Datuk Speaker, boleh bagi jalan? Boleh saya beri. Saya tidak supaya berhormat Bukit Tuku. Boleh tanya bila-bila masa. Sila. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya nak tanya soalan kepada Yang Berhormat Meranti. Tadi Yang Berhormat Meranti ada menyebut bahawa orang tu kena stroke. Betul tidak? Ada anak, betul tidak, yang bersekolah? Sebagai seorang yang berhormat di Meranti,
Apakah sumbangan yang berhormat kepada orang yang sudah kena stroke dan anak sekolah? Ya, saya boleh jelaskan. Sila. Bahawa apabila seorang yang sudah kena stroke memerlukan bantuan, termasuklah bantuan one off yang sepatutnya diterima oleh anak beliau, tetapi penghulu kampung tersebut tidak menandatangani surat penghulu PPN tak tanda-tangani atas alasan ketua bahagian UMNO Rata Panjang yang bagi arahan supaya jangan tanda-tangani orang anak penyokong. Yang Muhammad, Yang Muhammad, sila duduk dulu. Ya. Sila Yang Muhammad, okey duduk. Sila duduk. Saya? Sila. Yang Saya Muhammad bercadang, Datuk Speaker. sila duduk dulu. Duduk. Saya bercadang untuk menangguhkan persidangan pada hari ini dan Yang Muhammad Meranti boleh sambung dengan hak tadi, hak apa ni? Bahagian terpajak. Bukan. Boleh. Apa ni mangsa orang miskin yang uzur tu. Boleh sambung dengan tu. Ya. Dan oleh kerana perbahasan nampak hangat dan masa yang diperuntukkan tidak memadai, saya bersetuju dengan pandangan beberapa ahli yang berhormat pada hari ini dan sebelum daripada ini untuk menambah tempoh dengan menggunakan peruntukan peraturan-peraturan dan perintah-perintah tetap 20 Ya, peraturan-peraturan dan perintah-perintah tetap nombor 7 yang menyatakan bahawa nombor 1, masa mesyuarat Dewan bagi tempoh persidangan telah diadakan pada hari-hari dan waktu yang ditentukan oleh speaker dan telah pun saya rundingkan dengan pihak yang berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri dan telah pun saya rojokkan kepada pihak yang berhormat Tok Guru dan kerajaan bersetuju dan dengan ini saya akan mengisytiharkan untuk menambah 1 hari lagi persidangan pada hari esok 29 hari bulan bermula pada jam 9.30 pagi.